Okay, kita try Popia durian pula. Bismillah. Okay guys, ni memang tak tipu guys. Popia durian memang nombor satu. Dia punya tekstur rangup, crunchy. Uish, dia punya durian tu yang jahat guys. Dia punya isi durian tu tak tahu nak cakap, korang kena rasa sendiri lah. Okay, jom kita rasa kari puff durian pula. Okay, jom. Uish. Wah, okay guys, yang kari puff durian ni dia punya vibe macam korang makan aiskrim cone dengan aiskrim durian. Overall rasa kari puff durian ni memang best lah. Vibe macam makan aiskrim lah, tapi versi panas-panas. Okay, lepas ni korang nak anime review apa pula? Cuba korang komen kat bawah. Next time anime akan buat apa yang korang komen tu. Okay, InsyaAllah.